gula pun berbusuk. Ada gula ni basah tu ni. Assalamualaikum. Ketemu lagi kita dalam episod yang ni episod berapa ni? Episod 5. Kita dapat saksikan bahawa kali ini kami keluar rumah agak lewat matahari dah terang menderang. Sebab kami kalau ride selalunya kami pergi awal pagi. Tapi kali ini ada sebabnya kerana saya harus ke Hong Leong Yamaha dulu untuk melakukan sedikit bukanlah servis, tapi saya harus tukar tayar belakang ni kerana motor X-Max yang saya tunggang kali ini adalah motor milik factory Yamaha ataupun kilang Yamaha, motor untuk media test lah kan. Tapi boleh tak perasan pula bahawa tayar belakang tu dah botak, tengah dia dah botak betul. Jadi saya terpaksa lah tunggu factory dah start servis dia orang dalam pukul 10 gitu. Jadi yang ini anda dapat lihat, saya bertolak daripada rumah untuk ke kilang Yamaha di Sungai Buloh. Ni lupa tengok tayar okey tak? Okey. Dah penuh dah bunga. Dah tumbuh dah. Depan sikit kepada ni. Depan sikit lah. Okey, pertukaran tayar dah selesai. Saya pun nak tukar tayar belakang je. So Hong Yamaha bermurah hati membekalkan saya dengan sebiji tayar baru, tayar belakang yang baru daripada jenama Maxxis. Kabarnya Maxxis ni memang grip lah kalau dalam waktu waktu kering ataupun pada waktu basah. Jadi mana tahu dalam perjalanan ni kita dapat uji tunggang ataupun menguji tayar tersebut dalam keadaan jalan raya yang pelbagai. Okey, kita teruskan perjalanan kita ke utara dan kita dapat lihat di sini saya mengambil jalan pintas daripada factory Hong Leong Yamaha melalui kampung ni saya tak ingat nama dia, Kampung Sungai Buloh ataupun Kampung Melayu Sungai Buloh. Okey, tapi nama je kampung. Jalan ni cantik, moden dan agak sibuk je lah. Ramai orang ikut jalan ni, malas nak ikut jalan besar di Kiraman Putra dan lalu highway Kuala Selangor tu. So kita lalu jalan ni dan boleh tembus hingga ke laluan masuk Lebuh Raya Utara Selatan di hospital exit hospital Sungai Buloh. Ni nak jadi cerita. Hujan lebat sebaik saja kita lalui dekat-dekat Ipoh lah ni. Jadi memang lebat sangat-sangat. Waktu ni baru pukul 3 petang sebenarnya, tapi dia punya gelap tu macam dah nak maghrib kan. Nampak tak? Kami tak pakai pun baju hujan dan kami masih berdegil untuk terus jalan dalam hujan. Sebabnya kerana dah berapa hari sangat di KL ataupun di Selangor terlalu panas cuacanya. Jadi kami lelaki bini memang suka lah berbasah-basah ni, sejuk, sedap. Secara tak langsung juga kita dapat uji tayar Maxxis yang baru kat belakang tu. Memang ternyata dalam hujan yang lebat, keadaan jalan raya yang agak bertakung air dia, grip dia memang super. So bolehlah kita recommend tayar Maxxis untuk skuter ni seperti X-Max. Juga saya pun menguji helmet LS2 Storm 3 ni. Visornya langsung tak berkabus kerana pernafasan kita tu kan. Jadi sebab LS2 ni didatangkan dengan pin lock
siap dalam kotak. Assalamualaikum. Hari ini saya berada di kilang M-Force lagi. Kilang M-Force di Pening. Nak rambut ni boleh pakai strike ni. Dia rambut serabai sikit, sorry. Okey, seperti biasa selalunya kalau saya ada di sini juga maka akan ada lah mereka-mereka yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang juga berada di Penang ini untuk menguji pandu motor-motor yang bakal dikeluarkan, motor-motor yang bakal berada di pasaran Malaysia ataupun motor-motor yang telah pun sampai tetapi belum di launch. So kita orang selalunya M-Force memberi kelebihan sikit pada media-media pemotoran Malaysia ataupun mereka yang content creator lah zaman sekarang ni kan, content creator untuk mendapatkan info-info terkini tentang motosikal-motosikal yang berada dalam pasaran M-Force. Jadi ikuti saya untuk episod yang seterusnya. Kita akan keluarkan motor-motor yang kata orang tu bakal memberi impact dalam pasaran motosikal Malaysia. Ini pun satu motor yang agak unik. Buat masa ni belum ada lagi di pasaran Malaysia dan nama pun masih mengekalkan nama yang digunakan waktu yang dimasukkan ke Malaysia dulu. So motor daripada China, brand masa ni dia Let B lah. Let B dan modelnya adalah Flygon. So mungkin kalau motor ni jadi dijual di Malaysia, mungkin menggunakan brand lain ataupun tak sure lagi, kita masih lagi mengekalkan brand yang sama. Jadi kita test drive sekejap. Pertama sekali kita dengar bunyi dia. Bunyi main padu. Kalau main off-road kat kebun kapal sawit ni memang seronok ni. Okay, kita akan pusing-pusing kejap. Okay, gempak gila motor ni. Brand dia Pi . Ini kalau korang sekolah kau tahu lah ni logo Pi sebenarnya, bukan T. Pi Moto. Okay, dia bukan kuih Pi, dia Pi Moto. Okay, apakah rahsia terbesar motor ni? Rahsia terbesar dia, selain body dia yang besar, CC dia cuma 250 weh. Okay, ini dikatakan saya nak sebut nama dia tak kerti tadi ni. Let B, bukan Let B, Let B. Dia kalau Let B ni suruh Cik B beli bagus ni. Dekat sama lah nama. Okay, kombinasi warna kelabu dan merah yang digunakan atas motosikal ni nampak menarik. Menarik lah, ada ala-ala motor askar Jerman sikit. Dah. Ini motor. Ini paling motor. Alamak. Nanti tu. Tengok, beli skuter. Boleh pergi Lake Garden Roman. Pak Mak orang cakap. Satu lagi jenis Fatboy yang diperkenalkan oleh M-Force ni adalah daripada Brixton. Meter dia sangat menarik tu. Okay, inilah dia skuter yang viral yang saya katakan tadi. Dia viral sebab dia engine twin. Dianya berbentuk seperti sebuah skuter adventure. Yang sekarang ni ramai orang minat lah macam ni. Dan of course dia punya harga dia lah yang paling penting sekali. Tapi daripada segi handling, keselesaan
Dan cara tunggangannya saya rasa agak menarik sebab dia mencirikan juga keselesaan. Suspension dia boleh laras. Sebelah untuk soft hard, sebelah lagi untuk compression. Kadang-kadang musibah tu datang tanpa diduga. Biasalah kehidupan mak motor. Dalam perjalanan daripada Penang ke Taiping, motor saya kena paku. Dah lah kena paku, pakunya tercabut pula. Jadi angin tu sentiasa je keluar. Tapi Allah datangkan saya orang-orang yang baik membantu saya untuk menampal bocor tu. Brother-brother bikers ni mereka gunakan imajinasi yang baik untuk menampal bocor tersebut. So kita pun salam-salam, cakap terima kasih, teruskan perjalanan. Ingat dah settle, rupanya skru yang menyumbatkan bocor tu tercabut keluar balik, jadi bocor balik. Tapi Allah datangkan sekali lagi orang yang baik. Abang ni datang berhenti, terus je dia keluarkan puncture kit dia. Saya ada getah cacing lagi. Dia siap cakap, abang datang nak bantu je dik, kata dia, abang bukan minta upah. Maka dapatlah saya meneruskan perjalanan ke Pekan Taiping, kira-kira 10 km lagi. Dan Holo Yamaha 90 terus mengaturkan saya untuk bertukar tayar di N1 Motor di Pekan Taiping. Okey, ini pula kita berada di Bandaraya Ipoh. Ada satu kedai ni, dia namanya TK Chai Enterprise, kedai motor yang agak otai kat sini. Orang lama mesti kenal. Kedai ni berada di Jalan Kuala Kangsar di Ipoh. Okay, kalau anda daripada tol ke sana, daripada belah utara akan tiba kat sana. Dan kalau anda daripada Bandaraya Ipoh, daripada sebelah sana lah. Dan dia punya landmark dia ada kedai Proton kat sini. Dan penjual Proton dan alat ganti. Ada kedai Lexus. Dan di seberang jalannya adalah inilah TK Chai. TK Chai ni kedai lama. Dia dah bertahun dah dia buat bisnes kat sini. Dan landmark ni satu lagi yang famous, di sebelahnya ada restoran Mama, restoran SH ni saya tak tahu apa, tapi Salim lah. Ipoh most famous biryani katanya. So di depannya ada kedai cermin kereta nak ganti. So ini adalah kedai TK Chai. Nampak dia macam tinggi. So dia kata kalau macam orang datang dia boleh servis kat bawah ni. Kadang-kadang macam air panas ke apa, boleh lah dia naik atas ni. Naik atas ni ada rem dan boleh kaki 5 kedai ni. So sinilah beberapa motor yang sedang dalam diservis dalam. So kita ketemu dengan dia punya spokesperson dia dengan orang yang utama kat sini, dan kita dapatkan sedikit informasi tentang kedai TK Chai ni. Okey. Mula sekali boleh cakap dulu nama. Nama saya Chai. Kedai nama dia saya TK Chai Motorsport. Bos ni. Tak, saya mekanik sini saja. Chai nama. Chai. TK Chai. Saya di kedai motor ni sudah lama, lebih kurang 20 tahun. 20 tahun Kedai saya berada di Jalan Kuala Kangsar, Ipoh. Kalau dari Pekan Ipoh nak keluar ke highway Penang atau Kuala Lumpur, belah kiri Jalan Kuala, hadapan Proton sama Lexus kereta Joy punya tempat hadapan dia, sebelah kedai Mamak Salim. Ini Jalan Kuala. Jalan Kuala Kangsar. Jalan Kuala Kangsar. Ya. Ini kedai Mamak apa nama? Salim. Sebelah kedai Salim. Sebelah kedai Mamak Salim. Kedai kita ada jual Patra punya minyak hitam yang bersirim. Memang original Patra punya. Dan itu kita ada jual itu tayar berjenama Daily Tayar. Kebanyakan kita jual skuter punya tayar Tele. Banyak skuter merah ya? Ya, skuter merah sahaja. Banyak. Ya, kalau untuk kapcainya ada? Kapcai minja kena pre-order. Pre-order. Ada pun kena pre-order. Terus
hari Isnin sampai hari Sabtu. Satu full day lah. Fully juga. Wah. Sampai 8 malam, 11. 11 pagi. Ya, 11 pagi. Betul-betul 8. 8 malam. Kita cuti hari Ahad. Okey, sini motor apa boleh datang? Apa saja boleh datang. Yang boleh kita baik, kita baikkan. Motor kecil boleh, motor besar boleh. Semua boleh. Boleh lah. Semua boleh. Okey, so thank you very much. Okay. Racing my own thoughts into the silence, seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of chaos I forgot. Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love had bitten, I chased the apple and realized can't let it go. Baby, it's a losing game, and I know that I'm to blame. I crossed the So kembali pada Taiping tadi, saya masih lagi punya satu lagi tugasan yang perlu saya buat di dalam kawasan daerah ini. So ni kita tengah cari pot. Saya pergi ke Lake Garden lah di Taiping, kerana pokok-pokok itu memang menarik, besar-besar dan umurnya hampir-hampir 100 tahun pun ada. Tapi kita tak nak mengacau landscape yang telah dijaga baik atau tak nak merosakkan landscape tersebut. Jadi nak cari pot buat satu video footage kat area Lake Garden ni agak susah lah. Kita round sana sini mencari tempat yang sesuai, yang kurang sikit gangguan orang ramai dan juga tidak merosakkan landscape ataupun tumbuhan serta rumput yang begitu cantik, jaga rapi Majlis Bandara Taiping. Kita bukan nak menceritakan sangat tentang X-Max, walaupun ini X-Max V3. Saya rasa saya
belum review lagi S-Max V3, apa beza dia dengan S-Max V2 dan S-Max sebelumnya. Tetapi cara kasarnya hari ni saya nak mempersoalkan, nak membicarakan ataupun nak mengenengahkan 3 jenis beg yang boleh anda gunakan. Tetapi beg ini yang satunya adalah beg khas untuk skuter saja. Dia panggil beg ni tunnel bag. Okey. Ini adalah tunnel bag hasil keluaran GV dan dipasarkan oleh GV Malaysia. Jadi tunnel bag ni adalah selalunya orang gunakan kat motor skuter dekat bahagian tengah ni. Kat sini memang tempat dia orang letak tunnel bag. Kerana ada masanya, walaupun sebagai contoh X-Max ni mempunyai ruang penyimpanan barang bawah seat yang saya rasa yang paling luas kot dalam skuter-skuter yang ada dalam pasaran Malaysia sekarang ni. Bagilah skuter motor cc yang mana pun, cc besar sampai 500 ke, XDV tu ke, yang 750cc tu ke. Tapi tak boleh lawan ruang penyimpanan barang untuk X-Max 250 ni. Jadi walaupun kita tahu untuk X-Max ni boleh dimuat 2 helmet full face sebenarnya bawah sini, tetapi kita kena berhenti motor. Kalau untuk X-Max kan, kita kena berhenti motor, kena tutup dulu enjin, kena buka switch ke on, baru start nak buka. Jadi kalau nak berhenti sekejap ni, nak buka seat belakang, memang leceh sikit lah. So disarankan anda mendapatkan beg GV ni, GV tunnel bag ni. GV tunnel bag ni saya rasa ini edisi yang kedua. Dia ada edisi pertama dulu ada line kuning tu. So ini edisi kedua, berubah sikit je lah. So dia, kita boleh letak dia punya holder ni untuk kita letak bawah seat. Kita pasangkan bawah seat tali ni dan boleh kita secure dia supaya dia lebih selamat dan boleh sumbat di antara kedudukan seat dan juga bahagian depan. Saya rasa beg ni muat untuk semua jenis skuter. Antara terkeluar sikit dengan terkeluar banyak je lah. Itu je beza dia. Macam ni dekat S-Max nampak macam cantik je sini. Dan seperti biasa, mana-mana beg GV ni dia juga didatangkan dengan cover hujan. Sekejap lagi saya tunjuk apa saya isi dalam beg ni. Menunjukkan betapa convenient juga barang, ruang penyimpanan barang dia yang dalam ni, supaya kita taklah asyik nak buka seat, nak tutup switch ke apa-apa kan. Jadi just berhenti sekejap, buka zip, tarik barang apa kita nak pakai dan kita keluar. Racing my own thoughts into the silence, seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of cages. Okey, untuk zip tepi ni dia ada 2 jenis. Satu bahagian di belah kiri dia nampakkan poket dalam, dia just satu poket macam ni je. Dia kira untuk barang-barang nipis, nak letak kunci, nak tak, maybe nak letak glove dalam ni ke apa, boleh dia nipis. Tu satu bahagian. Dan satu lagi bahagian di belah kanan ni, yang ni dia lain sikit. Nampak saya boleh sumbat satu tablet dalam tu. Okey. Dan sebenarnya kalau kita buka bahagian tengah ni, buka zip bahagian tengah ni, buka, ini dia punya pelindung dia lah, macam serkop dia awan hujan tu. Ini adalah beberapa benda lagi saya letak dan boleh tengok dalam ni. Okey, ini adalah beberapa benda lain saya letak dalam ni, plug, GoPro, power bank. So dia jenis yang apa ni, jenis satu kotak macam ni je untuk bahagian tengah. Akan tetapi zip tepi ni sebenarnya dia punya ruang dalam dia sebenarnya dia macam ni. Dia ada poket dia masuk ke dalam sini. Jadi kalau macam kita boleh sini, pusing ke sini. So kalau kita letak barang dalam ni, sebenarnya kita masuk ruang tengah ni.
Jadi macam tu. Dia ini poket dia dalam ni. Ni ruang poket. Macam tadi saya gunakan, saya masukkan tablet kan. Tablet ni masuk dan dia sebenarnya pergi ke bahagian tengah terus. Dia simpan bahagian tengah. Jadi memang banyak sebenarnya barang boleh isi dalam ni lah. Ruang kapasiti dia sangat besar. So ini kita letak balik kawasan tengah. Pelindung ni selalunya kita letak bahagian atas sekali supaya kalau hari hujan senang buka zip tengah je. So kalau nak ikutkan, sini dah tulis sesuai untuk 4 kilo lah maksimum untuk isi barang dalam ni. Dan juga tak digalakkan lah melebihi speed 120 km sejam. Dia tercampak beg ni ke apa ke. So ini adalah daripada GV. Dipanggil beg ni tunnel bag lah. So nanti saya akan tuliskan di bawah tu model dia sekali supaya senang anda cari di sama ada online ataupun cari di wakil kedai GV yang berdekatan dengan anda. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya adalah side pannier bag. Side pannier bag ni banyak jenis, dan sekali lagi saya tunjuk kat sini adalah jenis GV. Dan ini juga bagi saya ini adalah satu model yang agak baru, sebab saya pernah ada GV bag, saddle bag tepi ni yang bersih terdahulu. Okey, yang ini nanti saya akan tunjukkan cara pemasangan dia. Dua di bahagian atas, satu di bawah seat. Okey, kita buka bawah seat tu, kita tengok kejap. Okey, untuk bukanya kita kena pegang ni. Okay, buka satu, buka dua, dan kita angkat ni. Ini dia. Jadi tadi macam saya katakan tadi, satu tu kita gunakan ikat sini. Kita ikat dia menggunakan buckle kan. Ni untuk kita ketatkan buckle. So ditambah dengan dua, bila kita tutup ni, dan kita gunakan yang lagi dua ni untuk ikat satu sama lain. Okey, macam ni. Yang pertama untuk bahagian belakang, kita ikat satu. Dah masuk pula. Untuk bahagian hadapan, ikat satu lagi. So ini memberikan ruang dia lah, supaya satu tak kena pada belakang. So ini pandangan pada belakang. Okey, supaya ini kalau macam anda ada rak ataupun rack dia, dah ada batang besi untuk mengikat side panel yang dulu punya, anda boleh just ikatkan aja ke side panel tu, dah ready made. Okey, ini pula kita tengok pandangan ni kalau dari belakang. So mungkin agak ada sedikit lebar daripada saiz ekor dia, tail light, dia punya tail dia. So bila anda bawa dalam keadaan jam di bandaraya ataupun di mana-mana bahagian, tolong bear in mind atau ingat dalam kepala selalu bahawa ini ada sebenarnya anda mempunyai ruang yang agak lebih lebar daripada standard. So nak cilok-cilok tu kena ingat, kena jaga-jaga. Okey, jom kita tengok besar mana dia punya dalam ni. Okey, saya akan tuliskan juga kat bawah ni berapa liter kapasiti dia. Kita tengok zip yang pertama, zip pada tengah. Zip bahagian tengah. Ini dia punya selkop dia lah untuk pelindung hujan. So lebih kurang macam ni lah. Tengok dalam. Boleh isi baju, terlipat-lipat sikit lah, kena lebih sikit lah, kena kreatif sikit lah cara nak melipat tu. Korang mesti lebih pandai. Okey, dan kalau pun memerlukan ruang yang sedikit banyak, sebenarnya beg ni boleh dilebarkan lagi. Sebab bila kita buka zip ni, dia sebenarnya menambahkan kelebaran saiz dia, lebar sikit. Tapi sekali lagi, bila anda menggunakan saiz yang lebih lebar, maknanya anda perlu ingat ketika mencelok-celok celah kereta atau celah kenderaan bahawa anda mempunyai baggage yang besar sikit di belakang ni. Dan poket yang kedua di sebelah depan ni, ini sepatutnya untuk anda menyimpan air pun boleh, patutnya botol air dalam ni. Dia dalam juga sebenarnya. Okey, macam air tin, muatlah botol yang kecil tu mungkin boleh muat, botol mineral yang kecil.
Okay, satu bag dia juga bagi satu tali ni lah. Untuk jadi kita ikat dekat sini ni, macam saya kata tadi. Ikat kat sini, dia jadikan kita boleh jadi bag sandang. Satu saddle bag ni dapat satu ni. Jadi itulah dia daripada bag-bag yang boleh dikatakan boleh digunakan pada seperti di pannier bag ni, boleh gunakan pada atas mana-mana motor pun. Kita sesuaikan ikut motor, cara mengikat dia, cara memasang dia, dan juga tunnel bag khas untuk motor-motor skuter.